Kabur dah orang masuk ni. Panjang-panjang. Benda guys. Oh. Hari ni guys. Bersama Arif hari ni. Arif. Dia. Cakup guys. Cakup. Benda guys. Bujuk. Bujuk karuan. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Okay, hi guys. Jumpa lagi dalam channel Fly. Kali ni aku dekat KLIA lagi. Cuba nasib dengan si Pak An Atuk channel. Ni sama lagi Arif Mesir kan. Hari ni komplot sekali lagi dengan dia. Cari haruan KLIA, harap-harap dah rezekinya guys. Hari ni sampai awal pagi. Jadi aku cubalah pada utama dulu. Kita tengah try kat sana. Tengoklah apa jadi hari ni. Harap-harap mencakup lah guys. Sebelum tu nak ucap terima kasih kepada yang dah sampai ke channel Fly. Yang belum subscribe guys. Jangan layan aku kan. Layan aku lah. Support aku kan. Okay guys, stay tune. Dah apa tak kabur dah orang masuk ni. Panjang-panjang. Buat viral tak boleh tunggu lama. Habis penuh lagi. Buat viral lah masuk lambat habis. Tak. Medium, aku mah medium ni. Kan? Ni 8.14. Kena guys. Kena guys. Aduh. Haruan pertama hari ni guys. Haruan pertama hari ni guys. Bersama Arif hari ni. Arif. Dia. Cakup guys. Cakup. SPP. SPP menjadi mencakup. Mantap. Naik. Dekat speed naik. Kena guys. Kena guys. Jatuh terambil guys. Padu. Mantap haruan kedua guys. Terbaik lah. Haruan kedua guys. Aduh, jatuh tepi terambil tu. Memang dah tunggu kat situ. Waduh. Mantap. Kena guys. Tu dah curut guys. Curut. Ikan ketiga kita curut melampau guys. Curut melampau. Tu dia. Curut melampau guys. Ni lah curut melampau sama dia. Kena pipi ke ya. Okay. Thanks for the fight. Nampak gaya macam so ambil. Rupanya curut je. Punya gaya. Jom balik sebelah. Tarik atas. Pak laju kat depan tu. Dia dah dapat strike dua tu. Dia laju. Macam tinggal aku macam tu lah. Tinggal aku macam tu lah. Pak. Semalam tu
Berada tu 3 ekor sekilo lebih sini. Oh. 3 ekor balas SP ya. Kena guys. Kena guys. Allah. Cut. Oh, padu ah. Aku lucut ah. Tok dapat. Naik terus. Sebelah balik. Oh, tu dia saiz guys. Padu ah. Mantap. Rok ni. Lembut dia. Tapi tu lah lembut tu leceh tu. Nak baling tak confident ni. Paling kuat. Sampai ke SP. Sampai. Oh. Dia nak SP oh. Bujuk. Bujuk karuan. Hai. Cik je. Dia lah. Oh. Dulu tadi dia ambil. Aku dapat sekali yang tu kena lah. Satu. Yang tepi tu bukan tepi je. Guys. Orang keempat kita ni. Cakuk kat situ lah. Padu. Kan dia cakap SP Pink Killer. Banyak kali tu yang dapat dia nak ping juga. Tu lah tu, jatuh ambil terus. Dia tengah ambil. Jatuh pop ambil. Oh, dapatlah kau masuk dalam video. Dia nak SP warna pink juga. Oh, betul betul. Aku jadi kasihnya pelik kalau pink tak ada habis stok. Je, cari kat kedai SP pink tak ada. Dekat kedai memang tak ada, tak tahu kenapa. Orang banyak beli ke apa, tak tahu. Tapi dekat Shopee pun susah dapat, kadang habis stok. Dia kata pun kalau pergi kedai pun kata 2-3 hari lagi baru sampai. Ya. Tu yang pasrah ni. Pasrah. Pasrah. Tak nak colour lain, nak colour pink juga. Tengok abang pakai colour pink tu, gila betul ni. Cari tu siapa tahu. Oh. Aduh. Kecil-kecil je dapat kali ni. Kalau nak parit besar, main besar, kau pergi parit depan sekali. Ya, baik. Jangan belah sana. Belah sana apa? Nak rumput tu. Dia daripada tebing, dia pecah tapi dia tak ambil. Nampak air ni. Air besar lah juga. Ada masuk lumpur ni. Ha? Dia masuk lumpur ni. Rumput-rumput mati tu kan. Oh. Putus SP weh. Putus SP weh. Weh, aku dengar Mana tu dia ambil? dengar aku terkejut. Ah. Ambil SP putus. Bapak ah ikan ni.
Oh, curut. Curut guys. Curut melampau guys. Tak dekat guys. Tak dekat. Dia ambil guys. Ayah, apa ni? Kecil ke apa? Oh, tu dia. Akhirnya kena juga. Oh, 3 kali tembak. Akhirnya kena juga. Oh. Main-main sangat. Kena. Mantap guys. Baru. Walaupun curut tetap mencakup guys. SPP baru. Tengah melepak ni geng, melepak. Bateri dah nak habis lah geng. Panas gila weh. Allah panas woi. Ini bukan bateri GoPro habis, bateri manusia kita pun dah nak week dah ni. Pak An dah week dah. Pak An dah week dah. Out tu, out Dah ni. week dah. KO. Main jump frog out tu. Ha? Boleh? Main jump frog punya pasal out terus. Tak penat lah, tak ada tenaga. Okey lah, ada strike. Ha? Kecil. Tak, parit ujung, parit mula-mula. Simpan 4 tau. Situ. Oh, sampai. Situ saiz tu. Parit yang tu lah. Parit yang samai banyak tau. Parit mula-mula. Simpan 4. Ha. Kau nak apa? Kau 2? Sekejap pergi balik aku. Kita try situ tak ada balik lah. Parai hari ni. Kena gas. Kena gas. Kena gas. Kena gas. Padu gas. Kena gas.
Padu. Monster guys. Tak sia-sia rana guys. Mantap lah guys. Guys, kilo lebih dia. Padu. Bapa. Wih, bersih. Bersih eh? Cantik. Oh, ikan arwah ni tengok ni. Abang Ali dapat. Oh. Cantik, bersih. 314 juga ni macam ni. Orang lain dah ni dah. Dah kong dah orang lain semua. Ni pujuk kita tengah hari buta ni. Tujuh tengah hari buta. Dia keluar kan? Dia keluar. Kena panggil lah, panggil dia keluar. Dia keluar nampak bom baling. Aku nampak air berbola kan. Teka berapa? Teka. Abang berapa bang? Entah tu tempat tu korang lah. Oh, okey, saya tukar. Saya 15. 1.5 eh? Ha. Dah masuk grade lah tu? 15. Berapa? 1.3. Okey, 1.3, 1.4. Aku 1.5 abang. Tempat. 1.4, okey. Macam lebih tempat ni. Okay, kosong ah. Okay, kosong ah. Okey. Ah, dia dah. 1.3. 1.3. 5 ni. 1580 geng. 1580 Tolak ah. grip 80 15 lah. Aku betul lah. 1580 guys. Padu. Ada anak. Ada telur. Mantap. Ada telur. Huhu. Telur dia. Okay guys. Monster lagi guys. Timbang. Ha ni kosong. Kosong. Okey. Naik eh? Pula. Okay guys, kosong. Besar gila. Aha. Ni naik. Berapa? 1595. Oh, lagi naik. Lagi naik 1595 pula. 1595 eh? Ha. 1595 guys. Tu dia 1595. Mencakuk hari ni naik padu. Saiz padu. Mantap. Saiz baik. Lanjut sikit. Untuk tontonan korang kan dia. Besar gila kepala. Padu. Mantap. Okey, dapatnya video TikTok Bapak dulu. besar dia. Okay guys, aku nak update lah trip casting aku hari ni. So, keputusannya alhamdulillah dapatlah juga curut-curut. Dan last kali tu monster guys, saiz idaman para caster. Hari ni Pak An pada strike. Tok Wan pun apa Tok Wan? Atuk channel Tok Wan. Atuk channel pun ada strike. Lepas tu kita punya kawan seorang caster Mesir. Tu dah hari. Nampak tu. Dia pun ada strike. Alhamdulillah semua ada strike hari ni. Cuma aku seorang dapat teko yang saiz baik last minute tu guys. Raja try kat situ. Kita Alam Malik try. Alhamdulillah ada juga seko yang saiz monster. Itu kita mahu. Okay guys, dah sampai ke channel Reply. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Enjoy je support aku. Okay lah. Masih banyak semua. Jumpa lagi kita dalam episod datang. Assalamualaikum. Bye.